Assalamualaikum korang, welcome back saya punya video Ahmad Bazli. So video kali ni saya nak buat konten pasal kebijaksanaan kucing. Saya banyak terima, saya tengok TikTok. So saya tengok TikTok, saya scroll. Saya tengok ramai orang test kebijaksanaan kucing diorang. So hari ni saya nak test kebijaksanaan kucing saya pula. Okay, so Princess, sini. Ya, pandai. So inilah kucing saya, Princess nama dia. So kucing betina. So kita nak test kebijaksanaan kucing saya macam mana. Dia bijak ke bodoh? Dia pandai ke? Pandai ke tak pandai? Okay, so ini kucing saya, Princess nama dia. Umur dia 6 bulan. 6 bulan. Okay, so ini kucing dari kawan saya. Kawan saya dia tak nak jaga. Tak jaga, cuma dia tak nak lepaskan. Cuma dia tak sampai hati nak lepaskan. So dia bagi ke orang. So saya ambil. So inilah kucing dia. Nama dia Princess. So Princess, ready untuk kita test kebijaksanaan Princess, bijak ke ataupun tak bijak? Okay? Okay, jom kita test. Okay, so kita nak test kebijaksanaan kucing Princess ni macam mana. Dia bijak ke tak bijak ke, dia bodoh ke. So kita nak test kebijaksanaan yang ni. Kita nak test kebijaksanaan kucing. Kalau dia lekat kepala ke dinding, maknanya dia bodoh. Maknanya kalau kaki dia, tangan ni, kaki dia ke dinding, maknanya dia bijak. Okay, so kita nak test dia dengan ujian kebijaksanaan dengan ni. Okay, Princess, are you ready? Jangan menghampakan Abah tau. Okay, okay Princess. Okay, kita test 3 kali. Lulus ke tak lulus. Okay, 1, 2, 3. Oh. Lagi satu. Pandai. Ingat tak pandai? So satu lagi. Dah. Wah. Oh pandai. Pandai saya ni. Oh pandai rupanya. Ingat tak pandai. Okay, test. Oh pandai. Okey, dah lulus, bijak lah. So memang bijak kucing ni. Okay, next test yang kedua pula. Test yang kedua pula. So kalau test kedua yang ni, okey, yang ni. So kalau kita angkat kucing, kaki dia yang bawah tu, kalau dua-dua angkat, maknanya dia bijak lah. So kalau kaki kita angkat, kaki yang bawah tu turun, maknanya dia bodoh. Dia tak bijak. Okay, Princess, are you ready? Are you ready or not? Okay. Okay, jom. 1, 2, 3. Angkatlah kaki. Princess. Okay, satu lagi. Okay, dia 3 kali. Okay. 1, 2, 3. Princess, angkatlah. Okay, last one. Princess, jangan malu Abah lah. Ni, orang tengok tau. Okay, try. Last 1, 2, 3. Princess, awak bodoh lah. Awak tak bijak. So kalau yang ni, yang ni bijak. Yang ni bilang kaki dia turun, nampak? Kaki dia turun, dia tak naik. So dia tak apa bijak lah yang tu. Okay, next test yang ketiga pula. Okay, test yang ketiga. Test ni kalau kucing dia jatuh, kita angkat lebih kurang tinggi ni. Kalau dia jatuh, kalau kita buat tinggi ni, macam ni, terbalik macam ni. Okay, kita test je. Kalau kita ni buat terbalik ni, kalau dia jatuh dia pusing, kalau kita lepaskan dia pusing macam ni, maknanya dia bijak.
So kalau kita buat macam ni, kita lepaskan dia, dia jatuh macam ni, jatuh ke badan dia macam ni, maknanya dia tak kurang bijak lah, maknanya dia bodoh lah. Okay. So test yang ketiga kita akan try yang ni. Okay, kita akan try test bijak ke tak bijak Princess. Okay, kita buat try 3 kali. Okay, Princess buat betul-betul. Okay, see, jangan malu ke orang. Ni orang tengok ni. Oh, selalu. Okay, kita try. Okay, kita try. Sabar Princess, sabar. Okay, 1, 2, 3. Oh, pandai. One more. 1, 2, 3. Pandai. Last Princess, last. Okay, 1, 2, 3. Oh, yay! Princess, sini. Ya, good girl. Yeah. So, ujian ketiga dia lulus. So, ujian yang kedua dia fail lah. So, dia tak apa bijak. So, 2 yang dia lulus, nampak dia sangat-sangat bijak lah. So, test yang keempat, ini test yang last. Jom kita tengok bijak ke tak bijak ni Princess ni. Okay, test yang keempat kita nak try yang ni. So kita nak try tengok kebiasaan kucing. Kalau kucing dia macam tak lalu nak makan, maknanya kurang bijak. Ataupun kita tengok mata dia. Kalau mata dia bulat, maknanya kucing ni nampak bijak. So kita nak test. Okay, test. Tengok mata bulat ke sepet. Tengok. So nampak macam bijak. Bulat je. So kita akan test tengok dia makan ke tak. Bisa makan? Oh, makan lah. Mana kucing ni bijak lah. Ya, video. So budak kecil ni datang dah. So ini BFF. Diorang ni BFF. Tak boleh kacau. So kalau saya nak main pun waktu budak-budak ni tak ada. Kejap lah. Ni bisa makan. Okay. Ya. Okay, sampai sini saja video kali ini. Bisa lagi dah. Ya. Okay, korang, so sampai sini saja video kita. Kita untuk test kebijaksanaan kucing. Ya. So kita sampai sini saja video kali ini. So jangan lupa like, comment, subscribe video ni. So bye bye. Ya, bye bye. Bye bye.